dapat chip sebab nasib? Salah. Banyak case sebenarnya boleh dielakkan kalau kita cek tayar dengan cara yang betul. Hari ini saya datang ke Plenty Golden Tayar Seri Damansara. Let's go. Mari kita tanya Sifu tayar sini apa yang ramai buat salah. Okey, Sifu. Yes. Biasa orang buat salah, pandu kereta dekat dengan itu border atau pandu kereta atas jalan raya yang kurang kereta lalu mudah kena paku juga. Lagi, tayar jalan sampai potak pun tak tahu. Tengok ini, tayar indicator. Kalau tayar bunga sama rata dengan indicator ini, itu masanya untuk tukar. Lagi, tak buat tayar rotation ikut jaguar. Kita recommend buat rotation setiap 10,000 km. Okey, sekarang kita dah tahu cara jaga tayar. Tapi kalau you nak cari tayar baru yang memang dibuat untuk jalan Malaysia dan juga value for money, ada General Tayar. Ini sebenarnya brand Continental. General Tayar memang jenama yang boleh dipercayai. Dengan pengalaman dalam industri lebih 100 tahun. Kini ia sebahagian daripada Continental digabungkan dengan teknologi German Continental yang hebat, jadi boleh terus yakin dengan kualiti dan prestasinya. General Tayar ini memang terkenal dengan grip kuat, tahan lama dan ia juga sesuai untuk jalan Malaysia, hujan, panas, highway, bandar, semua boleh. Sedan ada, SUV ada, 4x4 juga ada. Walaupun kita jaga tayar perfect, Malaysia ni lubang jalan tak pernah habis. Sebab tu General Tayar ada Total Confidence Plan. Kalau tayar rosak sebab road hazard, bengkak, koyak, bocor yang tak boleh repair dalam 12 bulan dari tarikh beli, General Tayar bagi 1-to-1 ganti tayar baru. Ini backup plan paling power untuk pemandu Malaysia. Jadi, korang nak cari General Tayar dan perlindungan PCP, datang je ke Plenty Golden Tayar. Sini, dealer rasmi Continental dan General Tayar. Sini bukan sekadar jual tayar. Mereka ada pemeriksaan tayar, balancing, alignment, rotation, pemasangan tayar dan cek keselamatan kereta sebelum jalan jauh. Semua pasal tayar, Sifu sini boleh settle. Pilih tayar yang betul, baru drive dengan yakin.